Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lily Isabel. Risau. Tiber. Show me how you care. Okay guys, so hari ni Cik Lily nak buat content just my daily vlog as live host, okay? Cik Lily nak buat content 24 hours my daily as live host, okay? So sekarang ni kita ada job dekat lighting tak ada. So guys, sekarang ni Cik Lily tengah set up barang semua. Tapi kali ni I all bawa barang semua untuk buat live. Bila Cik Lily yang request saya untuk jadi live host diorang punya cabutan bertuah, lucky draw. So guys, sebabkan diorang tak ada kelengkapan, so tak apa, I all bawa. Okay, sebab kalau saya tak bawa, dia akan menyusahkan hidup saya. Dia baik Cik Lily bawa je. Okay, so dekat sini kita ada stand. Stand ni yang Cik Lily akan letak iPad untuk pantau komen, and then lighting tambahan ni tambahan je lah sebab dia lighting kecil, sebab kita kena pakai lighting main spotlight kita. Ni lighting spotlight kita. Korang nampak senang je live host tu, just bercakap depan kamera, tapi di sebalik tabir tu pelbagai props yang dia kena pakai. Okay, and then of course lah my stabilizer saya kena bawa untuk this YouTube lah, and then charger, extension untuk mengekalkan saya punya live tu berjalan secara lancar. Stand ni memang best doa. Sebelum ni saya pakai stand yang mostly content creator pakai lah, tapi yang tu dah loose, dah longgar, dah cabut, orang kata dah rosak. Tapi sekarang ni Cik Lily pakai yang TNW. Kita try stand from TNW ni. Stand ni best doa saya mau. Harga dia lebih kurang je dengan yang stand yang ramai content creator tu pakai. Okay, and then dia ada stabilizer, korang kena try. So macam biasalah, lighting saya yang sepatutnya kena pakai, kena bawa. Patutnya kalau saya nak YouTube ni saya kena pakai, barulah macam on point, nampak tak? So this is my makeup for today. Saya makeup simple je. Alamak, ada bedok kat tudungku. So kalau nak tanya foundation apa saya pakai Cushion Foundation Euphoria. Best doa saya mau. Sebelum ni I in love dengan Skintific. Promote pula. Tapi yang ni Euphoria punya. Memang best. Seriously korang kena pakai sebab saya kuat sangat berpeluh. Okay, kalau saya salah pakai dia akan jadi crack, and yang ni dok crack langsung, pakai sampai balam pun dok crack. Jadi korang kena try. Okay, habis done promote Euphoria punya. So ni kita punya lighting ni pun daripada TNW. Dia boleh check bateri. Kenapa dok belakang ni bateri dia pakai ke tak, dan dia ada 3 function lampu lah. Jadi Cik Lily akan just buat ni sebagai vlog, short vlog untuk letak kat YouTube lah, supaya kalau korang nampak saya macam santai, relax, macam best. Faham tak? Yeah. So inilah kehidupan kita sebagai live host ataupun content creator. Tapi bilis-bilis. Bilis-bilis saya mau. Okay, so sekarang ni saya nak pergi makan dulu dengan my mom-in-law. Lepas tu kita balik nak ambil barang. Pergi. So kita jumpa nantilah dekat kedai sana. Bye. Isap. Mana ni ke Honda punya? Mana Honda punya live ke? Tapi sepatu. Ya, cepat ke itu. Mana wak kena dapat sepatu ni. Okey. Haji nak duduk dulu. Haji nak mikir lah. Pergi masuk. Bye. So semua item Cik Lily tadi kita dah letak kat dalam ni. Okay, alat pegang orang kata. Lepas tu yang ni stabilizer, saya akan pegang lah. Alright. So see you guys nanti. Dia kumpul bapa setengah. Okay guys, so Cik Lily dah sampai dekat kedai Johnson. So kita akan buat live dekat sini. Apa tak? So Cik Lily akan tunjuk kita punya hadiah cabutan bertuah kita. So ni live host untuk kedai cat. Genggam tangan aku. Ni kat YouTube Okay, so jom kita set up dulu guys. Jom kita set up dulu. Kak Ken, of course lah, kita punya assistant kita mesti kena ada.
Okay, so jom kita set up dulu. Okay. So, jom kita set up, guys. So guys, ni barang-barang hot Cik Lily bawa untuk live host. So kita akan set up dulu. So diorang dah start dah sekarang ni. So kita setting dulu. Tenang je, kita buat je kerja kita. Okay guys, so kita dah set up tempat untuk live. So nampak tak tu? Kita nak kena letak motor dulu. Satu lagi kat belakang, yang ni kat sini. So korang layan je lah. Tu setting Cik Lily. Nampak tak? Kita ada setting tu. Setiap kali saya buat live, setting dia macam tu. Awak tengok dia sebelah tabir dia. Senang je kan? Nak set up dia macam tu saya mau. Nampak tak? Okay. So cik nak kemas-kemas dulu. Okay. Saya nak kemas-kemas dulu. So kita tengok nanti. Kita akan tunjuk. Ini kedai cat. Cukup-cukup datang Tada. So guys, kita dah siap set up. Kita dah siap set up. So korang nampak dah belakang saya tu. Okay. And then kita punya, untuk kita pantau live, kita kena ada iPad kita, lighting, kita ada 2. So, jom kita start kita punya kerja. Berpeluh. Gitu. So, let's go guys. Oh, akak lalu. Wow! Awak dalam live ke? Ada masuk live ke? Ya ke? Serius ah? Wow! Awak dalam live ke? Ya, tengok live. Mana? Nama pada. Weh, naik bila nama. Diwan Oh, hok komen Nissan Sunny tu. Oh! Baguslah. Awak dapat ayam pula. Awak dapat ayam tapi awak dapat juga motor. Awak ayam motor. Mesti awak tak mau ayam dah. Hok. Tak tahu pakai. Ni, jangan saya tunjuk dekat dalam live. Wah. Kita dapat ada pemenangnya guys. Pemenangnya nama Muslim. Komen dalam ni. Komen. Komen. Ni. Muslim. Oh. Dah ada pemenang. Okay, tahniah pada awak dapat. Sebab tadi dia terus hello ayam cocokan. Dia terus sebut macam tu. Okay guys, so Cik dah siap buat live untuk kita punya kedai ayam. So kita dah ada pemenang dia. Okay, kita dah ada pemenang motor dia tu. Pemenang motor dia dah mari tuntut. Mas ni pun diorang akan tuntut. Tu dah sedap jadilah. Okay, diorang akan tuntut emas tu. Lepas tu kita ada hamper, kita ada kipas, Philip semua. Ni. Diorang tak ada kat, okay? Sama-sama. Alright. Tanya Kak. Ada dapat ayam juga ke? Dah dapat Oh, dia dapat cabutan dapat ayam semua dah dapat. Alright, so kita ambil gambar satu. Ambil snap gambar satu. Tanya kepada pemenang. So, settle kerja saya untuk hari ini. Okay guys, so saya nak kemas dulu. Nanti dah siap kemas, kita tengoklah kita pergi ke mana. Alright, sebab kita dah settle dah. Kita punya kerja tadi daripada pukul 3.30 sampai sekarang ni pukul berapa settle? Dalam pukul 6 lah kita settle. Okay guys, so sekarang ni kita balik terus sebab dah maghrib. Kita nak berehat sebab kita dah pergi ke sana tadi dalam pukul 2. 2 lebih tadi kita dah pergi kat sana. So kita sampai sini dah maghrib. Yes, I will end my content dekat sini sahaja. Okay, and then thank you yang mana tengok
my YouTube. So hope you like it. Konten-konten macam ni Cik Lily akan more share kita punya daily activity. Vlog ni sorry kalau dia too simple. Cik Lily just not share my activity as a live host. Okay, so yeah, sendu tak sendu tu belakang cerita. Yang penting kita buat apa yang kita suka, guys. Apa dok? Pakai makeup Euphoria. Saya pakai sunscreen and then saya pakai ni je, glow dot tanpa filter. Saya pakai kamera biasa ni, kamera biasa without filter, guys. Masya Allah, macam kulit telur jadi. Tolonglah pakai, sumpah. Euphoria. Sekejap Cik share. Mana lah? Aku ambil terus. Kita ambil terus. Kita tak cakap kosong, kita ambil terus. Ni guys. Timeforia. Bukan Euphoria lah, Timeforia. Suka hati aku je bagi nama. Okay, Cik Lily pakai 03W Warm Foam. Kod dia Warm Foam. Okay, memang best dok. Tolonglah grab, guys. Tolonglah grab. Apa dok? Ni kita sebab kita tengah cuti, jadi kita boleh pakai lah. Kalau Cik Lily boleh solat, kita akan pakai simple je makeup. Senang kan nak buang. Tapi sebab kita cuti, jadi kita go for this. Ni pun nice lah, nak raya ni belilah ni. Lawa dok. Okay, pergi beli kat beg kuning Cik Lily lah, guys. Beg kuning Cik Lily dekat TikTok. Pergi beli. Okay. Sempat lagi promote nanti kita share lah. Kita akan share. So guys, tu saja daripada Cik Lily, Perempuan Slay. Jangan lupa like, share dan subscribe Lily Isabel channel. Follow Cik Lily dekat all my social media, Instagram, TikTok, YouTube, semua. Tolong follow Cik Lily. Nama saya sama je, Lily Isabel. Okay. So next, kalau korang tahu apa konten yang Cik Lily, yang korang nak Cik Lily buat, komen. Korang nak Lily buat apa? Nak buat konten share my makeup ke, share my everything lah. Sebab azam saya 2026 ni, I'm going to do some content yang lagi rapat, yang lagi dekat dengan penonton, dengan my view. Okay, sebab saya dah anggap awak ni sebagai saya punya subscriber. Saya dah anggap awak subscriber saya, tapi saya anggap awak ni sebagai bestie saya, yang mendengar cerita saya, yang mendengar, yang tahu live saya, yang faham tak? Yang dekat dengan saya, yang faham tak? Yang saya tengah bercakap dengan awak sekarang ni. Saya anggap awak ni bestie saya, kawan saya, bukan subscriber saya. Okay, saya dah anggap awak macam tu. Saya just anggap korang ni macam bestie saya, tempat untuk saya. Cara release tension saya, release tension ni ada masing-masing, ada cara dia. Macam saya, dengan saya buat YouTube. Okay, saya tak kisah pasal view, saya tak kisah pasal view sendu ke, bilis ke, tak kisah. Kau tak kisah. I just do. Cik Lily just buat apa yang saya rasa saya perlu buat. Okay, sebab I love my job, I love my everything. So guys, okay guys, so tu saja daripada saya, Perempuan Slay. Jangan lupa like, share dan subscribe Lily Isabel channel. Bulat betul. Aku pakai tudung ni bulat betul. Kamera pula dekat bawah. Okay, so thank you guys yang mana masuk Cik Lily punya live tadi. Okay, yang penting makeup kita nampak tak? Makeup kita Euphoria on point. Ingat, be the best version of yourself every single day. So tu saja daripada Cik Lily. Bye. Assalamualaikum. Love you guys. That's it for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe the Isabel channel. I will see you guys in the next video. Bye.